Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast khas Reka Flat. Dalam video ini, kita nak sembang santai dan tanya pelbagai soalan kepada engineer Reka Flat. Okey, dalam video ini, kita bukan saja dapat tahu jenama ataupun produk Reka Flat itu, tapi kita juga dapat tahu di sebalik tabir atau perjalanan yang dibangunkan oleh engineer Reka Flat. Okey, tanpa menyengahkan masa lagi, kita menjemput Abang Zaki Zamani, iaitu engineer Reka Flat. Okey, pada video kali ini kita akan tanya beberapa soalan. Taklah beberapa, kira banyaklah juga untuk Abang Zaki kita, iaitu engineer Reka Flat. Okey, soalan yang pertama, Abang boleh perkenalkan diri Abang? Okey, nama saya Zaki Zamani, nama penuh Muhammad Zaki Zamani bin Syirat. Okay. Saya adalah engineer ataupun inilah penggerak Reka Flat. Saya berasal daripada Al-Ustaz, Kedah, dan sekarang ni melekat di Tajar. Okey, saya dari segi background pendidikan, saya belajar di Universiti Teknikal Malaysia Melaka dalam bidang sains komputer, pembangunan perisian, dan juga sebelum itu diploma fiziksal mekanikal daripada Polymath. Okey, soalan seterusnya, bagaimana kehidupan Abang sebelum dunia perniagaan? Kira sebelum Abang buat Reka Flat ni, Abang buat apa dulu? Okey, sebelum saya menjalani perniagaan Reka Flat ni, saya adalah sebelum tu pekerja jugalah, kerja sebagai programmer lah. Programmer di syarikat Airlines Al-Bahad dekat Shah Alam, Muslim Shah Alam lah. Kemudian ditempatkan di pejabat daerah Penang lah, pejabat daerah dan tanah kawasan Penang, untuk menjaga sistem e-tanah. Kemudian setelah itu saya berhenti masa umur 30. Kemudian saya buka perniagaan repair telefon lah. Repair telefon, My Repair Gadget lah. Saya buka perniagaan My Repair Gadget untuk peringkat permulaan lah, untuk repair telefon, repair laptop dan Okey, soalan seterusnya, Abang ni daripada kecil ni memang cita-cita nak jadi seorang usahawan ke macam mana dalam perniagaan? kalau ikut yang saya lalui pengalaman tu, memang saya tak ada cita-cita untuk jadi usahawan lah. Saya cumanya daripada kecil ayah dorong saya untuk berniaga lah, berniaga di pasar malam, nak pagi, berniaga di stadium, jual roti kacang dan sebagainya. Tapi bila sampai satu masa, saya fikir pengalaman yang lama tu boleh memberi ke depan. Saya merancang untuk untuk membawa satu perniagaan yang boleh ke hadapan lah. Okey bang, setiap dinamo ni pasti ada titik permulaan kan? Okey, kami nak tahu macam mana ia bermula. Bilakah idea untuk Abang buat Reka Flat ni? Untuk permulaan daripada Reka Flat ni, ia bukan bermula daripada Reka Flat. Ia bermula daripada mula kami nak buat My Reka Design. My Reka Design ni untuk nak design baju, design kotak, untuk nak jual produk macam tu. Kemudian dari situ kita dah buat, kita ada banyak problem tak sesuai dengan dia. Kemudian kita cuba satu yang baru. Ada satu ketika tu kita buat video jejak niaga usahawan. Daripada video jejak niaga usahawan tu lah, ada orang yang tengok kita punya pengalaman. Dia offer kepada kita untuk jalankan bisnes untuk produk seperti Reka Flat ni lah. Dan seterusnya, apakah yang membuatkan abang rasa semangat untuk membina jenama ini?
Yang membuatkan saya semangat adalah sebab saya tengok ekonomi orang Islam ni dari segi perniagaan dia susah nak pergi jauh. Selalunya satu generasi dia tak boleh bawa ke generasi seterusnya. Contohnya satu generasi berjaya, tapi bila berjaya tapi bila ada adik-beradik kau semua berebut harta dan sebagainya, membuatkan dia tak boleh sambung ke generasi yang seterusnya lah. Contoh macam orang perniagaan orang Cina, mereka bina perniagaan mesti sambung daripada generasi pertama. Kalau boleh lepas target generasi ketiga, keempat pun boleh mewarisi perniagaan. Bila perniagaan tu boleh mewarisi banyak generasi, ia boleh berkembang, boleh pergi ke jauh lah, global dan sebagainya. Kalau perniagaan satu tu kita teruk susah payah berniaga satu generasi, tapi tak boleh bawa ke 2-3 generasi, setakat kita saja tak boleh pergi jauh mana lah. Dia habis begitu, kena bina balik generasi kedua, kena bina balik generasi ketiga, kena bina balik daripada kosong. Yang hanya secara turun-temurun lah. Ya. Okey, soalan seterusnya kan. Okay. Kenapa abang memilih untuk membina jenama Rika Flag ini sendiri daripada menjual produk-produk orang lain? Sebabnya memang saya dilatih awal memang menjadi usahawan, memang saya nak bawa jenama sendiri lah. Bila bawa jenama lain ni, sebab selalunya syarikat akan bertukar tangan, tak menentu dia punya pengurusan kita tak tahu berapa lama. Tapi kalau kita bawa sendiri, kita yakin dengan diri sendiri, kita yakin dengan kemampuan kita sendiri, kita training sendiri, insyaAllah kita yakin kita boleh bawa sampai boleh, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, soalan seterusnya, apakah matlamat utama abang ketika Rika Flag ini ditubuhkan? Matlamat utama masa ditubuhkan adalah untuk ni lah, matlamat awal biasalah, kita pun tak ada matlamat yang besar. Kita target nak jual ni lah, nak jual produk Rika Flag lah, macam tu lah matlamat yang awal. Okey, soalan seterusnya, pada masa tu abang pernah terfikir tak yang abang buat jenama Rika Flag ni ataupun abang bangunkan produk ni boleh berkembang pada hari ini, kira dia tak putih di tengah jalan. Macam setengah orang kalau dia buat bisnes sampai satu tahap, dia akan macam kalau dia jatuh, dia akan berhenti terus. Okey, pada pendapat abang macam mana? Okay. Pada pendapat saya, yang tu memang perlukan satu ni lah, satu motivasi, satu disiplin lah. Contoh macam kalau kita tak ada disiplin, tak ada motivasi diri sendiri, kita akan berhenti setakat jalan lah. Tu sebabnya saya letakkan goal, visi yang besar. Visi dan goal saya yang besar iaitu membina kilang Rika Flag untuk masa depan, untuk supply produk secara global. Bila kita letakkan visi yang tinggi, kita akan cuba capailah. Satu, dan dalam masa yang sama kita kena sentiasa mencari ilmu pengetahuan untuk sampai ke visi itu. Bukan hari ini kita buat, esok kita berhenti, esok kita give up dan sebagainya. Hari-hari kita kena konsisten dan disiplin untuk capai visi kita. Kalau ada target yang abang target kan? Ya, kalau itu. Okey, soalan seterusnya, apakah perkara pertama abang yang abang buat masa memulakan perjalanan ini? Kira paling first yang abang buat untuk abang bina jenama ni? Paling first dia bukan berkenaan dengan produk, berkenaan dengan bisnes dan sebagainya. Paling first iaitu akal fikiran kita. Akal fikiran kita kena jaga. Yang tu yang utama. Bila akal fikiran kita jaga, kita sihat, kita cergas, kita boleh corakkan perjalanan kita step by step. Kalau kita malas bangun pagi, bangun tengah hari, lepas tu banyak bagi alasan, yang tu kita susah nak pergi jauh lah. Walaupun kita bawa apa-apa bidang pun, tapi kalau diri kita, akal fikiran kita cergas, mental cergas, badan cergas, insyaAllah apapun yang tugasan yang kita terima, insyaAllah kita boleh bawa jauh ke hadapan. Itu yang penting. Okey bang, setiap kejayaan ni mesti ada cabaran dia. Macam kalau orang nego ke apa, mesti dia ada cabaran-cabaran dia sendiri. Setiap kejayaan ni pun, ke mana pun, dia mesti ada cabaran dia sendiri kan. Okey, soalan dia, apakah cabaran terbesar abang yang abang hadapi semasa membina jenama ini? Cabaran terbesar biasanya kebanyakan orang usahawan ni biasa duit habis lah. Duit habis nak tutup kedai apa semuanya tu lah. Tapi kita kena fikirlah kaedah. Kaedah apa bila jadi
cabaran tu, kita kena fikir kaedah apa yang paling minimum kita boleh bergerak juga walaupun tanpa tanpa modal yang besar. Contohnya saya bagi sebelum ni kami buat jejak niaga usahawan. Jejak niaga usahawan ni perlukan pekerja untuk pergi ke tempat ni lah, untuk interview orang untuk nak buat video lah. Tapi itu memerlukan kos dan kos operasi dan sebagainya. Tapi dalam masa sama kita tak cukup pekerja. Kita tinggal kedai juga yang hak sumber pendapatan ni untuk repair telefon dan sebagainya sebagai sumber pendapatan. Dan itu membuatkan kita kekurangan modal. Bila sekarang ni baru saya nampak contoh macam kita sendiri, macam saya sendiri boleh bercakap, boleh buat video, boleh buat website, boleh buat dan sebagainya, kemahiran yang kita ada. Kita boleh kurangkan kos dan boleh bergerak dengan perlahan walaupun tanpa organisasi yang besar. Kita masih boleh bergerak dan boleh sustain ke hadapan, dan walaupun 1%, insyaAllah. Soalan seterusnya, pernah tak abang rasa hampir nak berputus asa misal abang membina jenama ini? Kalau ikut tu, ramai orang akan berputus asa sebab membina jenama ni bukan satu yang mudah. Dia memerlukan pengorbanan masa yang lama. Jadi macam saya cakap tadi, yang faktor utama, minda kita mesti cegah. Akal yang Tuhan bagi, anugerah yang bagi, yang tu kena jaga. Bila jaga yang tu, insyaAllah dia bila cegah ni, dia akan ada, sentiasa dia ada masalah, cari solusi. Ada masalah, solusi. Itu yang perkara utama, kena jaga diri sendiri. Bukan jaga modal, bukan jaga kedai, bukan jaga staff dan sebagainya. Diri sendiri kena jaga untuk maju juga ke hadapan walaupun sehari 1%. Dia sentiasa, kalau kita ada masalah, kita sentiasa positif. Ya, betul. Okey bang, soalan seterusnya, apa yang membuatkan abang bangkit ataupun meneruskan perjuangan ini semula? Kalau macam contoh macam tadi, abang rasa macam nak putus asa apa semua kan. Okey, apa yang abang rasa untuk bangkitkan semula, macam abang semangat balik nak bina? Saya nak bina ni, kalau ikut tu memang ikut tu dorongan daripada ayah saya lah. Ayah saya yang bentuk saya daripada kecil tu jadi seorang ni lah, kalau boleh dia jadi tengok seorang usahawan yang jaya lah. Dia lempak saya dekat mata tempat perniagaan supaya saya survive. Sekarang ni bila kita tengok kita jatuh, daripada situ kita tengok kita dah ada pengalaman yang lama, kita biasa survive, biasa jatuh dan sebagainya. Itu dorongan seorang ayah. Dan sekurangnya dalam hidup kita ni, kita Tuhan bercakap kena bagi manfaat sebelum kita meninggal dan sebagainya. Kita mesti bagi manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Macam mana pun itu matlamat utama. Untuk jatuh ke, bangun ke, kita susah ke, kita mesti bangun untuk capai matlamat objektif yang utama. Objektif yang saya cakap tadi, visi kilang bidara tu. Itu visi duniawi. Tapi kalau visi untuk akhirat ni memang dapat reza daripada Allah. Yang tu kita kena capai juga. Walaupun kita dah berjaya peringkat tinggi ke depan pun, capai reza Tuhan tu tetap kita teruskan sampai sehingga hayat sampai titisan darah terakhir. Yang tu kita kena capai. Bang, dalam dunia ni kan, setiap apa yang kita buat ni kadang-kadang ada yang silap apa semua kan. Itu kita tak boleh lari dah. Okey, soalan dia, apakah perkara yang abang kira perkara terbesar yang abang buat kesilapan dalam membina jenama ni? Buat kesilapan adalah berkenaan dengan ni lah, berkenaan dengan kita bila nak berurus niaga ni, kita banyak buat silap dari segi keputusan, dari segi kewangan lah. Bila kita buat pinjaman semata-mata untuk cover hutang. Bila cover hutang, kita tak membina duit yang kita dapat daripada tekun daripada mara tu untuk membina satu perniagaan ke arah hadapan. Kita mata-mata dapatkan duit untuk bayar pinjaman, benda tu tak boleh bergerak ke hadapan. Sebabnya kita masa tu saya tak ada perancangan objektif hala tuju yang betul, macam visi yang betul. Itu sebab kita banyak buat kesilapan daripada situlah. Itu sebab banyak perniagaan dekat Malaysia ni, mereka dapatkan satu benda yang besar dan pinjaman yang besar, mereka selesa dan mereka tak ada hala tuju visi yang betul. Itu membuatkan banyak perniagaan yang terpaksa tutup dan gulung tikar.
Okey bang. Soalan seterusnya, daripada pengalaman-pengalaman abang yang abang lalui itu, apa pelajaran yang paling bernilai dalam hidup bang? Kalau masa abang buat jenama ni, setiap pengalaman-pengalaman tu yang paling bernilai. Yang paling bernilai adalah daripada pengalaman tu, yang saya selalu cakap tadi adalah ketahanan diri lah, ketahanan fikiran diri. Yang tu bila kita dah dapat ketahanan fikiran akal yang baik, akal yang cergas, insya-Allah kita tak akan mengalah lah, kita susah nak mengalah. Yang tu yang utama untuk saya nasihat kepada orang ramai. Yang tu utama, kena jaga kepala kita, kena jaga fikiran kita, kena jaga ni sentiasa positif. Bukan orang lain mempengaruhi minda kita ataupun siapa-siapa bisikkan daripada lain untuk mempengaruhi kita, untuk kawal kita. Kita mesti kawal diri kita untuk bergerak juga, walaupun sehari 1%, mesti kita melangkah perlahan-lahan. Itu yang perlu perlu dijaga. Okey. Hari ini Recoflex bukan sekadar sebuah produk, tapi banyak perkara yang dibangunkan oleh jenama ini. Okey, soalan dia, bagaimanakah perkembangan Recoflex dari tahun pertama hingga ke saat ini? Kalau ikut perkembangan tu, kita dah mula bergerak daripada mula tahun 2023 tu dalam beberapa kedai saja, contoh macam 10 kedai macam tu lah. 10 kedai, sekarang ni kita dah ada lebih hampir dekat 200 lah macam tu. Tapi kalau ikut sekarang ni pun ada faktor ekonomi, ada banyak kedai-kedai yang tutup, kita terpaksa ambil balik. Itu sebagai pengalaman, tak mengapa. Tapi dalam masa yang sama, kita membina itu website untuk jangka masa panjang dan content library lah. Dalam cara yang saya, content library untuk satu yang evergreen untuk 5 hingga 10 tahun ke hadapan. Bila orang tengok balik Recoflex ni peringkat mula, mereka akan boleh jumpa macam mana Recoflex mula bergerak dan mula ke hadapan. Okey, bagaimana operasi Recoflex dari tahun ke tahun? Macam tahun pertama abang operasi syarikat ni macam mana? Kira jalan kerja dia macam mana? Kira tengah-tengah tu macam mana? Ujung-ujung macam mana? Dari segi permulaan operasi peringkat awal ni, kalau ikut dalam tahunan tu, peringkat awal ni kita lebih kepada penyediaan bahan mentah, penyediaan produk, penyediaan susun kedai, kosmo macam tu lah. Yang tu kita akan tengok balik mana-mana yang kedai-kedai yang masalah, kita akan ambil balik. Kemudian kita akan struktur pula untuk pertengahan tahun biasanya untuk dari segi dari segi pemasaran. Dari segi pemasaran, kita tengok balik kedai-kedai yang bermasalah, kita akan ambil balik. Dan sekali untuk yang penting sekali sekarang ni, zaman sekarang ni adalah berkenaan dengan online lah. Online tu kita sekarang ni macam kita dah buat dah ni, memang yang tu saya tekankan online untuk generasi sekarang banyak yang membeli melalui online. Yang tu kita tekankan untuk operasi yang seterusnya yang ke hadapan lah. Okey, soalan seterusnya, apa yang membuatkan abang membangunkan website dan media sosial? Kiranya sebelum ni abang pergi ke kedai-kedai. Okey, pada hari ini abang mengubah daripada ke kedai-kedai tu, abang buat secara online. Ada website, ada media sosial Recoflex, macam-macam pelbagai platform. Okey, macam mana abang bangunkan? Okey, sebabnya saya bangunkan ni adalah berkenaan dengan, kalau ikut kedai, hantar kedai secara kedai tu dia lebih kepada distribution agihan barang lah untuk perkenalkan produk Recoflex ni. Distribution ni memerlukan satu kos yang tinggi, sebab kos kita nak hantar ke kedai, kos tenaga, kos kerja dan sebagainya, memerlukan belanja yang besar. Untuk kita nak masuk banyak negeri ataupun banyak daerah, dia memerlukan kos dana yang besar dan masa yang lebih lama untuk memperkenalkan Recoflex. Tapi dengan online sekarang ni, ramai orang boleh buat TikTok, ramai orang boleh buat FB apa semua.
dia lebih cepat untuk lebih pada memasarkan produk secara online lah. Online ni nampak untuk tahun 2026 hingga ke hadapan 2027-2028 banyak orang sekarang membeli secara online. Tapi yang faktor lama tu, yang kedai ke kedai ni kita tak perlu tinggal, sebabnya distribution ni adalah faktor utama kita membina pengalaman. Pengalaman peruncitan melalui kedai dan sebagainya, itu adalah asas perniagaan yang baik. Kita tak perlu tinggal. Sebab online pun kita mula bergerak dengan untuk peringkat awal ni, kita mula bergerak buat konten dan website dan sebagainya untuk ni lah, untuk jangka masa panjang lah. Okey bang, soalan seterusnya, pada pandangan abang sendiri, sejauh manakah kandungan digital ini dapat mempengaruhi Reka Flat? Pada pandangan saya, untuk tahun 2026 dan 2027 ke atas, pengaruh digital ni dia boleh beri impak besar, bukan setakat dalam negara, boleh sampai ke luar negara. Contoh macam kawan-kawan saya yang berada di luar negara kan, pun boleh tengok kandungan digital kita. Kemudian kau boleh rekomen dekat rakan-rakan mereka di luar negara dan sebagainya, ataupun orang luar negara pun boleh tahu Reka Flat ni lah. Itu benda yang penting lah. Okey bang, soalan seterusnya, apa yang membuatkan abang bangga pada hari ini? Kiranya sejak mula abang bina Reka Flat ni ataupun jenama ni sampai hari ini, apa yang membuatkan abang rasa macam bangga dengan diri abang? Cakap dah, saya memang tak bangga dengan diri saya sendiri, sebab visi saya masih jauh. Walaupun visi saya tercapai, saya tak boleh bangga sebab tujuan utama kita dalam dunia ni adalah dapat redha daripada Tuhan. Itu. Perjalanan Reka Flat ni makin jauh dan kami percaya abang ni mempunyai impian yang lebih besar. Soalan saya, apakah impian terbesar yang abang untuk Reka Flat ni? Impian terbesar macam saya cakap tadi, memang satu kita akan bangunkan ni lah, kilang bidara dan aloe vera, dan kita ada Reka Flat Farm ni boleh supply bahan mentah kepada Reka Flat Farm, kilang bidara. Kilang ni untuk kita hantar Reka Flat ni ke secara global ke antarabangsa lah. Itu target saya. Okay, soalan seterusnya, kami difahamkan abang punya hasrat untuk membina kilang sendiri. Mengapa impian itu sangat penting bagi abang? Penting bagi saya sebab ekonomi untuk orang Islam lah. Ekonomi orang Islam, sebab kita boleh wujudkan banyak peluang pekerjaan bila ada kilang ni. Kita boleh supply produk ke antarabangsa, kita boleh wujudkan banyak peluang pekerjaan untuk anak-anak tempatan, dan juga ekonomi Malaysia lah. Ekonomi boleh membantu kerajaan Malaysia juga dalam masa yang sama untuk untuk memkenalkan produk Malaysia ke jenama antarabangsa. Okay, soalan seterusnya, bagaimana pembinaan kilang itu dapat memberi manfaat untuk masyarakat? Macam saya cakap tadi, kilang ni boleh bagi peluang pekerjaan kepada masyarakat, dan juga boleh memberi hasil kepada hasil dalam negeri kepada kerajaan Malaysia dan sebagainya, yang itulah. Dan juga pengalaman bila ada kilang ni, boleh orang tempat boleh tahu macam mana proses penghilangan akan dilakukan, dan melalui standard PAY yang betul yang kerajaan tetapkan. Okay, soalan seterusnya, jika diberi peluang, apakah negara pertama yang abang ingin lihat Reka Flat memasuki ke luar negara? Kalau ikut saya, negara yang pertama adalah negara ni lah, yang saya tak mahu pergi jauh. Sekurang-kurangnya saya boleh sampai ke Singapura untuk peringkat permulaan lah. Singapura, boleh Indonesia yang terdekat dulu. Kita tak mahu target terlalu jauh, sebabnya bila target terlalu jauh, kita memerlukan tu selalunya fasa yang ni lah, fasa yang last sekali lah untuk ke global. Awal ni kalau boleh ASEAN dulu lah. Okay, soalan seterusnya, di mana abang melihat dalam tempoh 10 tahun akan datang untuk Reka Flat? 10 tahun akan datang ni, insyaAllah mungkin kita ikut apa yang saya rancang tu, kita boleh masuk ke fasa ketiga lah. Fasa ketiga mula ada kilang yang mula pasarkan ke peringkat ASEAN lah.
Kalau fasa terakhir tu secara global kita boleh target kita memang besar ni macam untuk boleh macam jenama-jenama besar seperti Nike, Adidas dan sebagainya boleh sampai secara global lah. Tapi fasa target awal ni fasa sampai fasa 3 semuanya dekat ASEAN kita boleh kita Setiap ideal tidak mungkin dicapai oleh seorang diri. Soalan saya, siapakah individu yang paling banyak membantu penyelam reka flat sehingga hari ini? dekat yang saya pengalaman saya memang tak ada individu yang betul-betul yang membantu saya dalam membina reka flat ni. Ia ada secara berkumpulan daripada saya kecil. Tok guru saya, tok guru agama, tok guru bahasa Inggeris, tok guru bahasa Malaysia, cikgu dan sebagainya. Itu adalah individu yang pertama, ibu bapa termasuk sekali lah. Semua mereka adalah perlu dalam saya membina sampai sekarang ni lah. Ilmu dan pengetahuan saya untuk membawa visi reka flat. Kira ramai orang lah, bukan seorang individu lah. Isteri sekali, semua termasuk lah. Selanjutnya, apa makna pasukan bagi abang? Makna pasukan ni adalah kita boleh boleh bekerjasama dalam satu pekerjaan dan pendapat tu kita boleh terima, boleh bertolak ansur, boleh dengar pendapat orang lain juga dan kita sama-sama menyelesaikan satu masalah itu dengan pendapat yang paling penting, bukan pendapat yang paling sesuai dengan seseorang. Pendapat yang paling penting untuk kemajuan itu adalah kerjasama yang betul. Okey, selanjutnya, bagaimana pandangan abang bagi staf yang bersama-sama membina reka flat? Pada pandangan saya, staf yang saya membina reka flat pada sebelum ni sampai sekarang ni itu semua memang adalah aset lah. Sebab semua banyak membantu. Kalau saya seorang pun saya tak boleh pergi sampai tahap ni. Masing-masing ada idea dan pengalaman yang bawa, yang bantu saya ni adalah saya pun bersyukur sebabnya ada orang-orang yang membantu saya dalam menggerakkan reka flat sehingga ke hari ini. Rasanya sepanjang menerima pelajar praktikal, apakah yang paling abang berharap bagi mereka pelajaran ini? Para pelajar praktikal ni, kalau ikut tu saya tak berharap untuk dapat bawa reka flat peringkat tinggi. Yang saya harap pelajar praktikal boleh jadi boleh dapat ilmu pengetahuan yang membina dari segi peringkat diploma dan boleh bawa untuk masa depan. Sebab pelajar praktikal ni adalah aset generasi negara pada masa depan. Dan saya perlu membentuk pelajar-pelajar praktikal ni supaya menjadi aset yang baik dan boleh menimba ilmu berdasarkan apa yang saya bina dan boleh nanti ke hadapan boleh menjadi seseorang yang berwibawa dan boleh menjadi aset untuk negara Malaysia. Okey, selanjutnya, apa yang abang inginkan ucapkan kepada semua pelanggan yang sentiasa menyokong reka flat? Okey, kepada semua yang menyokong reka flat daripada peringkat awal sampai sekarang, terima kasih banyak-banyak kerana mempercayai dan sudi guna reka flat Jan Bidara yang kami tawarkan kedai ke kedai. Dan jika ada salah dan silap dari segi produk dan sebagainya, kami minta maaf banyak sebab ada kekurangan dan kami cuba akan usahakan tingkatkan dia punya kualiti dari masa ke semasa. Dan kalau boleh semua pelanggan yang dah guna reka flat ni membantu kita untuk untuk memperkenalkan lagi reka flat ke depan. Dan kalau boleh support kami, kalau tak support kami pun bantu kami dalam membina reka flat ini untuk pergi lebih jauh lah. Okay. Sebelum kita mari podcast ini, kami ingin minta abang kongsi sikit kata-kata terakhir. Soalan dia, apakah nasihat abang kepada anak muda yang ingin membina perniagaan sendiri? Kepada anak muda yang mempunyai perniagaan sendiri, memang satu yang macam saya cakap tadi, perlukan akal yang Tuhan bagi tu, yang tu kena jaga. Nasihat tu yang penting sebab modal duit apa semua ni, yang tu yang ke belakang. Yang penting akal kita kena sentiasa berfikiran positif, mental kena sentiasa cergas untuk jaga diri daripada kurang sakit apa semua macam tu. Yang tu kena jaga sebab nak
nak bawa bisnes ni bukan satu benda yang mudah, bukan Betul. bina dalam sehari semalam. Ia memerlukan masa yang panjang dan kena jaga akal fikiran kita supaya sihat dan kekal cergas, kekal aktif. Yang tu yang penting. Yang lain saya tak masa tu, bab modal, bab pengurusan, bab pengalaman saya tak masa tu. Yang penting jaga otak dulu, jaga fikiran yang Tuhan bagi anugerahkan. Yang tu yang paling penting dalam hidup seorang manusia. Okey, soalan seterusnya, pada pendapat abang, apakah maksud sebuah kejayaan? Kejayaan ini pada bagi pendapat saya bukan sesuatu yang yang kita dapat duit banyak, kita dapat kita dapat pangkat dan sebagainya. Kejayaan ni selalunya dia yang betul adalah tersembunyi, iaitu selalunya seseorang yang yang macam tujuan utama saya mendapat reza Allah kan, itu kita tak tahu dia punya ni. Selalunya biasanya kejayaan tu orang tu lebih kepada tenang dalam dia buat hari-hari, dia ada target, dia akan tenang dalam menjalani kerja harian dia. Selalunya itu adalah kejayaan terbesar, bukannya pangkat atau produk yang banyak, produk yang supply ke merata negara, kilang dan sebagainya. Itu bukan, iaitu ketenangan, kita boleh tolong orang, contoh bagi peluang pekerjaan, bagi dan sebagainya. Itulah maksud kejayaan yang sebenar untuk setiap insan. Okey, soalan terakhir, apakah doa dan harapan abang untuk masa depan Reka Flat? Doa dan untuk masa depan ni memang saya, macam saya cakap tadi, mesti kita ada visi lah, goal kita memang Reka Flat akan ke tingkat global seperti brand-brand besar seperti Nike, Adidas dan sebagainya, yang bukan saja ke depan jika ada rezeki, bukan saja bidang aloe vera. Kalau jenama Reka Flat boleh meningkat naik ke depan, kita boleh keluarkan apparel seperti baju Reka Flat, seperti Nike, Adidas, kasut dan sebagainya, botol air dan sebagainya. Itu kita boleh kita boleh expand lah, bukan semata-mata satu produk. Dan bila brand nama Reka Flat naik, kita boleh pelbagaikan bidang jika ada rezeki lah. Tapi kalau betul untuk visi Reka Flat, mesti kena fokus dulu lah, fokus ke kilang bidara dan aloe vera untuk supply produk tu. Bila ada tambahan ke depan, mungkin generasi kedua, ketiga, kurangnya mereka boleh supply produk lain lah. Kalau masih bertahan dengan Reka Flat untuk generasi kedua, ketiga dan sebagainya. Okey bang, Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian abang, iaitu Zaki Zamani, engineer Reka Flat. Semoga segala usaha abang, impian abang dan perjalanan Reka Flat ini sentiasa dipermudahkan dan berjaya serta maju di masa depan. Okey, terima kasih juga kepada semua yang menonton podcast ini. Okey, jangan lupa ikuti semua platform-platform kami, iaitu YouTube ke apa-apa yang berkaitan Reka Flat semua. Dan sila follow untuk video-video akan datang nanti. Okey, semua maklumat-maklumat kami ada di platform-platform. Nanti saya sediakan di bahagian bawah. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.